Permulaan dapat rumah dekat Eunos ni memang pemenan lah. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah jual rumah, tak pernah pindah mana-mana lah. Senang nak macam food center, market, lagi MRT, and nak pergi town pun senang. Eunos never change much lah. Maybe what I like is the old type of shops all this lah. Dirgahayu lah untuk Geylang Serai. Semoga Geylang Serai akan tetap maju, panjang umur dan sentiasa sukses. Geylang Serai, di mana terletaknya sebahagian besar kawasan kejiranan Geylang dan Eunos, merupakan salah satu tempat paling ikonik di Singapura. Ia adalah wadah tumpuan budaya, sejarah serta berbagai sajian tradisional dan moden. Hari ini, saya akan berjalan-jalan sekitar kawasan ini untuk melihat bagaimana ia telah berkembang. Saya tinggal sini dah lebih dari 20 tahun, almost 30. Senang nak macam food center, market, lagi MRT, and nak pergi town pun senang. Eunos never change much lah. Maybe what I like is the old type of shops all this lah. Nostalgic, but still I think you can upgrade the macam like this hawker center for instance. Permulaan dapat rumah dekat Eunos ni, cik permulaan lebih dah 50 tahun adalah ya. Memang pemenan lah. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah jual rumah, tak pernah pindah mana-mana lah. Memang cik suka Eunos ni. Everything ada. Everything Eunos okay. Tak ada masalah apa-apa. Buat cik happy lah. Macam-macam aktiviti ada. Eunos ni bagi saya dah biasalah. Pasal apa saya tinggal kat Eunos Road 5. Jadi saya beli makan dekat sini lah. Jadi senang lah. Untuk jalan kaki kan. Sini okey jugalah, tapi nak diperbaiki lah. Kalau ke Geylang, mesti nak ke Pasar Geylang. Memang tempat ni tak boleh miss. Dah alang-alang saya kat sini, mungkin saya boleh cari bahan-bahan untuk memasak. Jom! Tengah round-round Pasar Geylang Serai, saya terserempak Encik Fahmi Aliman, anggota Parlimen GRC Marine Parade dan juga Mayor South East. Beliau sebenarnya sedang membeli bahan-bahan untuk memasak juadah berbuka. Okay, so kita dah ada bahan-bahannya semua. Semua dah ada, dah siap. Sekarang you nak tunjuk I macam nak masak kan? Okey, jom. Okay. Saya tengok gaya Cik Fahmi ni dah macam master chef. Tak lah. Ni skala je ni masak ni. Jadi kawasan ni adalah sebahagian daripada kawasan you kan? Betul. Marine Parade punya GRC. So you dah berada kat sini selama hampir 5 tahun lah. 4 tahun, hampir 5 tahun. Jadi boleh tak you macam ceritakan sikit? Jadi kalau di kawasan saya ni, Geylang Serai ni, memang banyak dah berubah lah kan. Kalau kita lihat, kita ada Geylang Serai Precinct atau Geylang Serai Cultural Belt tu. Yes, jalur budaya. Jalur budaya tu. Kan? Di mana kita akan lihat bangunan baru seperti Tanjung Kantung Kompleks. Yes. Akan diberikan wajah baru kan. Beri nafas baru nafas lah baru. kan. Dan juga di sini kalau kita lihat yang depan tu kan ada yang archway tu. Itu pun baru juga. Itu baru juga. Jadi kalau tak lama lagi, dalam mungkin lagi setahun dua gitu, kita akan lihat banyak perubahan yang ada di sini. Ini akan ada banyak lagi acara-acara budaya, acara sukan yang kita ada Anjung di sebelah sana tu. Okay. Dan juga kalau nak cakap pasal makanan, memang betul lah kat sini. Memang number one lah number kan one Geylang lah kat Serai. sini. Kalau you Memang sebutkan Geylang Serai je, mesti orang cakap either pasar ataupun food center. Makanan, betul. yes. Jadi banyak perubahan yang kita boleh lihat, ketara lah di sini. Kalau saya boleh ceritakan sedikit. Boleh silakan. Sebenarnya di Geylang Serai ni ada 200 religious organisation. 200? 200 okay. Plus minus di mana kita ada clans, temple, kuil kita ada masjid. Jadi di sini kita menjadikan satu kebanggaan lah kepada Geylang Serai, di mana kita merapatkan lagi in our religious and racial harmony. Dengan adanya ni semua, kita memberikan banyak wadah untuk anak-anak muda kita untuk memahami kepentingan racial harmony, dan seterusnya. Ya. Rasa okey lah. Mayo Bawang boleh. Is it smooth enough atau nak? Boleh. Boleh, betul? Ada added crunch lah sikit. Jadi, you jadi MP dekat sini sejak 2020 kan? Saya. Dan ketika itu kan tengah COVID. Jadi mungkin you boleh ceritakan tak ada apa-apa perbezaan daripada tahun 2020 sampai sekarang? Okay. Sebenarnya, dari segi penduduk lah di sini ataupun macam kegiatan dan apalah.
sebenarnya di masa COVID dulu tu susah nak berbual dengan masyarakat, dengan resident, sebab yalah tak boleh buat acara yang besar dan seterusnya kan. Jadi bila saya masih ingat lagi dulu bila saya pergi house visit. Jadi itu yang house visit saya yang pertama lah di daerah Eunos Crescent. Eunos Crescent, okey. Jadi yalah ada satu makcik ni jumpa saya. Dia cakap, "Ni awak MP baru kat sini kan?" Saya cakap, "Ya." Garang ni makcik ni. Habis dia cakap dia dah minta maaf dulu. Cakap, "Saya nak minta maaf dulu dengan awak Saya nak ada cakap sikit dengan awak." Dia cakap, "Okey." Okey, apa dia? Setengah jam. Setengah jam dia cakap? Dekat pintu dia you diri. Pintu. Alhamdulillah sebab pada saya ialah memang mungkin tak ada cara lain untuk meluahkan kerana susah. Jadi masa house visit tu lah makcik tu mengeluarkan rasa apa yang perlu dilakukan di daerah. Jadi dia beri cadangan. Okey. Apa yang perlu dilakukan untuk masyarakat Melayu kita dekat sini dan seterusnya. Jadi saya dengar alhamdulillah memang betul apa yang dikatakan oleh makcik tu. Ada tak contoh you ingat apa cadangan yang dia ataupun saranan yang dia berikan? Sebenarnya saranannya tu simple saja. Membuat aktiviti berdekatan dengan rumah dia. Jadi sebab di bawah blok dia tu ada macam pavilion. Jadi kalau untuk dia keluar ke tempat lain tu macam jauh sangat. Jadi dia rasa kalau boleh buat acara dekat situ, rapatkan MP dengan masyarakat, pada pendapat dia ramai akan tahu saya. Itu tahun pertama tau. Itu tahun pertama saya jadi MP tu. Jadi bila makcik tu kasih cadangan-cadangan yang bernas tu, saya pun okey, insya-Allah. Jadi sekarang kalau bikin aktiviti, saya tak pergi satu tempat saja. Saya akan pergi ke tempat-tempat yang lain, especially yang tempat kalau rumah je macam jauh daripada kawasan RN ke dan seterusnya. Nah, kita buat kat sana. Jadi alhamdulillah ramai yang turun. Tapi yalah setengah jam tau. Kena leceh. Banyak cadangan dia yang dia nak kasih. Betul. Tapi alhamdulillah lah, pada saya itu penting. Dan saya tak pernah rasa macam kena marah ke atau apa. Walaupun kadang dia punya tone pun macam kena marah kan. Tapi saya rasa itu mungkin luahan yang mereka perlu. Mungkin mereka datang dari tempat yang baik lah. Dia ada niat yang baik lah kan. Okay, saya akan foto roti dan you akan tolong untuk campur everything lah. Campur okay, kita try Okay, boleh. Okay, Fahmi, tadi sebenarnya saya ada jalan-jalan sikit. Dan saya ada jumpalah beberapa penduduk di kawasan ini dan mereka ada kongsikanlah sedikit mungkin keprihatinan mereka dan antaranya mereka katakan mereka inginkan lebih banyak laluan yang tertutup lah, covered walkways, dan lagi satu mereka juga inginkan lebih banyak program dari segi macam mungkin senaman ataupun latihan kan, kegiatan kesihatan. Dan yang ketiga juga mereka katakan bahawa kebersihan itu ada satu macam keprihatinan mereka. Jadi apa pendapat you sebagai MP? Jadi yang pertama, yang kedua tu alhamdulillah kita dah dapat atasi. Adalah juga program-program atau plan untuk atasi macam seperti covered linkway dan program kesihatan untuk masyarakat di sini. Kebersihan tu memang satu masalah lah. Secara jujurnya bukan senang sebab kawasan di sini pun kawasan lama. Okey. Ada tempat yang kira memang kalau dilihat tu mungkin tak bersih sangat. Tapi yang saya adakan di sini ialah kerjasama dengan Town Council. Saya jumpa dengan Town Council untuk berikan mereka satu maklumat balas. Di mana kita rasa ada yang penduduk merasa bawah blok tu tak bersih. Di tempat lift tu kalau ada masalah sedemikian, saya akan turun ke Padang, saya akan bilang Town Council untuk membersihkan tempat situ. Terutama sekali kalau tempat tu banyak air atau licak. Kerana warga senja kita kalau jalan takut jatuh kan. Betul. Jadi alhamdulillah. Jadi satu isu keselamatan. Betul. Jadi di situ alhamdulillah Town Council kita pun baguslah. Dia pun membantu saya untuk menangani isu-isu yang sedemikian. Dan selalu tindakan mereka tu prompt. Cik Fahmi, look at our masterpiece. Saya betul punya tak sangka. Betul, saya sebangga dapat masterpiece. Kan saya pun rasa bangga.
Okay, jadi mungkin apa kata kalau kita ambil gambar bersama dengan masakan kita, sebab bukannya selalu kan saya dapat ambil gambar dengan MP. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Syiki kerana bantu saya pergi pasar. Betul. Kita terserbat kat Lepas pasar, tu dah kita masak sama-sama Terima kasih. Sama-sama. Okey, Terima jom. kasih. Okay, kita ambil selfie dah. Sini lah Okay. 1, 2, 3.